Selepas beberapa hari aku tantrum daripada buat video, agak-agak menjadi tak aku punya resipi kali ni. Resipi kali ni aku ikut Cikgu Khairul Aming. Agak-agak menjadi tak? Ini bahan-bahan daripada Cikgu Khairul Aming. Kalau lulus, lepas ni dah boleh jadi staff Cikgu Khairul Aming. Dah boleh apply untuk jadi staff dekat Rembayung. Kalau fail pun boleh jadi student. Tadi aku tak cukup 3 bahan, sanggup aku keluar untuk cukupkan bahan. Okey, pasal tantrum hari tu aku buat roti Perancis. Tak menjadi sebab terlebih garam. Lepas tu hari kedua pula aku buat kek chiffon. Lepas tu loyang pula yang ada yang besar, loyang yang kecil hilang. Aku tak tahu ke mana. Itulah membuatkan aku tantrum. Keknya jadi kecil. Lepas tu aku punya roti Perancis jadi terlebih garam. Astaghfirullahalazim. Kalau dah buat satu video tu salah ikut resipi, lepas tu belum tentu resipi orang betul-betul okey. Belum lagi nak buat kek, lepas tu tengok dia punya loyang tak ada. Rasa macam sedih lah. Kita punya usaha tu macam tak berharga langsung. Sebab tu aku tak upload video. Sebab benda tak jadi kan. Aku nak upload pun tak guna juga. Takkan korang nak ikut resipi benda yang tak menjadi. Sebab tu lah aku tantrum berapa hari. Sedih, lepas tu penat, nak editing lagi, usaha, rasa macam sia-sia. Hasil aku rekod puding yang dah siap, aku upload nanti malam ya.